10 makanan yang perlahan-lahan rosakkan jantung dan tekanan darah. Kalau terus dibiar, boleh serang otak, boleh lumpuh dan yang paling ngeri, boleh mati dalam tidur. Korang dengar sampai habis. Nombor 10 tu, ramai sangat rakyat Malaysia makan tiap-tiap hari. Nombor 1, makanan segera penuh garam dan lemak. Nombor 2, minuman tenaga dan kafein berlebihan. Nombor 3, air gas manis yang buat tekanan naik mendadak. Nombor 4, makanan bergoreng minyak hitam berulang kali. Nombor 5, daging diproses macam sausage, nugget dan salami. Nombor 6, makanan dalam tin, tinggi sodium, pengawet dan perisa tiruan. Nombor 7, jajan yang korang kunyah masa tengok TV. Nombor 8, makanan segera frozen macam kentang goreng dan ayam goreng sejuk beku. Nombor 9, teh tarik pekat kau setiap pagi. Dan nombor 10, sambal kering, rendang kari pekat yang kita ratah dengan nasi panas hari-hari. Semua ni perlahan-lahan rosakkan salur darah. Tekanan darah naik, jantung menjerit dalam diam. Satu hari rebah, anak bini tergamam. Tapi, orang dulu-dulu tak tunggu sampai kena stroke. Mereka ikhtiar awal dengan herba. Herba yang Tuhan cipta untuk kuatkan jantung dan tenangkan tekanan. Bunga maharani, bantu lancarkan darah dan redakan stres. Temulawak dan kulit kayu manis, bantu kawal tekanan secara semula jadi. Lempuyang, bantu lawan keradangan dan seimbangkan sistem badan. Semua ni ada dalam jus Ratu Pari, bukan jus bancuh biasa. Herba real, dari akar, koyak dan terus minum. Tak perlu bancuh. 2 kali sehari. Tak pahit, tak menyusahkan. Jangan tunggu badan bagi amaran. Jangan tunggu ambulans datang rumah. Kalau korang rasa badan tak macam dulu, cepat penat, cepat marah, kepala selalu berdenyut, itu mungkin amaran awal. Klik back kuning tu sekarang. Buatlah sesuatu untuk diri sendiri. Sebelum badan sendiri bagi isyarat terakhir.